Tadi aku masuk lah, aku cium bau dia sebab Rafael sana ada bau kan. Cium lalat tu masuk dalam hidung. Okay, jadi kita sampai dekat lodging sana ni. Lodging kita nak tengok bunga Rafflesia. Okay, jadi aku akan ikut group brother ni tadi. Okay, jom kita temu ramah sikit. Brother, where you come from? I'm born here. Born here and what company? Golden Island. Golden Highland. Okay, jadi inilah kita punya tour guide hari ni. Okay, yang akan bawa kita pergi tengok bunga Rafflesia. Tapi dia tak semestinya ada buka. Ada buka ada ke? Ada buka dah. Buka ada. Okey, hari ni kita buka ada. Jom. Kita pergi Syah tengok. Power. Aku tanya tour guide tadi, anggaran perjalanan trekking masa dia mengambil 45 minit. Anggaran dalam 3 hingga 5 km lebih kurang macam tu lah. Dan first kita akan cross dulu jambatan gantung ni. Kita tengok pemandangan dia cun tak cun. Okey, jadi follow video ni sampai habis. Memang menarik. Jom. Sekarang ni kita tengah cross satu jambatan gantung kat sini. Agak bergoyang sikit tapi memang boleh katakan best. Dan bawah ni adalah satu sungai, kamu nampak. Sungai ni boleh katakan nampak kan jernih juga. Cun ni, jom. Jadi kita sekarang ni dah masuk trek Kita dalam trek lah sekarang ni. Dan kita punya pasukan dah ke depan lah. Jom, dia cepat sikit. Okay, jadi kita dah jalan lebih kurang dalam 15 minit macam tu lah. Lebih kurang ada lebih kurang 15 minit. Jadi tak sampai separuh lagi kot. Dan boleh katakan pemandangan suasana ni pun cantik juga. Dengan ada buah yang ikan patin suka makan. Aku lupa buah apa. Pisang hutan pun ada kat sini. Okay, best. Nyaman, sejuk sini kan. Okey, sini pun ada banyak air. Sini aku nampak ada banyak alur air daripada hutan. Cun kat sini. Sini ada tadi banyak air terlalu ni. Dengan ada banyak pipe-pipe yang orang sambung untuk ambil air daripada hutan atas tu untuk kegunaan kebun. Sini pun ada banyak anak sungai tengok bercabang-cabang. Sini cabang, sana cabang. Semua anak sungai. Memang terjaga lah, boleh nampak kan terjaga sini. Dah sini. Tapi cukup banyak pipe kat sini. Banyak gila pipe kat sini. Air terjun tengah-tengah hutan ni. Air terjun. Kau tengok air terjun. Lawai. Yang menampak sini ada satu air terjun kat sini untuk pertengahan jalan kita nak pergi Rafflesia tu. Lebih kurang ada 8 tingkat kuasa ada ni. Okay, walaupun tak sebesar mana tapi dia bunyi dengan cengkerik punya bunyi, alam sekitar punya bunyi tu. Baik. Jom teruskan perjalanan. Power bosku. Okay, sekarang ni kita sampai dekat kilometer yang pertama dan semua pun tengah rehat sekarang ni. Ada sikit atlet-atlet. Aku dah mengah sebenarnya ni betul. Dan sepanjang jalan tadi yang paling best dia ada banyak pipe-pipe yang pecah dia. Jadi aku dah rasa semua air tu. Dia ada rasa tanah sikit. Ada rasa manis. Ada rasa beza-beza punya rasa. Ada rasa tebu ada tak? Tebu tak ada. Dia ada rasa. Ada rasa Tiger Crystal. Atas kita akan cuba lagi macam-macam air yang pipe-pipe pecah tu. Cuba tengok rasa. Apa rasa dia? Mungkin aku ada jumpa rasa strawberry kan. Jom. Memang ada depan rumah kita dia orang. Oh, dia ada buat. Oh ni. Macam ni. Ada banyak spesies. Okay, jadi sepanjang jalan kita nampak hijau kan. Kehijauan. Tapi ada sesat satu bunga warna merah sini. Kita tanya dekat guide tadi. Dia adalah flying dolphin. Sebab flying dolphin kau tengok memang sebiji macam dolphin tapi cuma dia ada muncung yang agak panjang sikit. Dolphin pun ada muncung kan. Nampak? Betul sebiji macam dolphin. Lawa. Sesat pula warna merah satu kat sini. Jadi kita jaga dia elok-elok. Bagi dia subuh dengan cantik. Ngam-ngam matahari kat sini. Power. Inilah kilometer sekilo lebih kot. Kilometer lebih kan. Lebih kurang sekilometer lebih. Jadi kita jumpa ada sebiji Rafflesia kat sini. Okey, ni Rafflesia yang belum berbunga. Dia masih bulat lagi macam ni. Jadi tepi tu pun kamu tengok ada sebiji. Dan ada yang dah mati. Tapi ada aku dapat info tadi kan. Dia ada daripada kecil. Tak sangka pula bunga Rafflesia ni daripada kecil macam tu. Besar ibu jari macam ni. Ni lah. Kau tengok ni. Ni dia. Ini dia permulaan dia. Kau tengok. Permulaan kecil je. Lepas tu dia akan jadi macam tu. Yang besar sikit, sedikit. Macam tu. Tu. Lepas tu baru dia akan jadi yang besar lagi. Besar lagi macam tu. Dan terus besar macam ni. Power. Terbaik. Aduh, jom kita teruskan pergi cari yang dah berbunga. Inilah hasil bumi kita. Tengok. Bapaknya besar. Ini aku rasa boleh panjat ke atas ni. Boleh. Jadi cousin lah. Macam siapa jerit tadi? Dia makan. Tapi tak pasti lah ni balak apa. Kalau orang yang kerja balak kenal lah kot. Ini aku tak kenal. Aku cuma tahu dia kayu balak. Ini sudah tutup lah ni. Belum buka. Oh, ni belum buka. Oh, okey, yang ni belum buka. Dan sini pun ada sebiji, kau nampak? Kat pokok ni. Dan bawah ni pun ada sebiji. Fungus. Ini pun ada sebiji. Fungus. Ya. Oh, ini kalau silap terpijak tadi. Ya. Ini pun ada sebiji. Tengok dalam pokok pun boleh mari. Itu dah mati. Oh, itu dah lama. Dia tumbuh ada. Okey, jadi Rafflesia ni boleh nampak dia memang bukan tumbuh di tanah. Dia memang melekat kat akar-akar pokok. Dan dia akan ambil hasiat-hasiat dan protein-protein dekat pokok tu untuk bagi dia besar.
Okey, itu yang tadi guide kita cakap, Rafflesia ni bukan sejenis tumbuhan bunga dia adalah sejenis cendawan. Dia daripada spesies cendawan dia cakap tadi. Tapi ikutkan dia punya logik pun betul juga sebab dia memang tumbuh dekat akar-akar pokok. Mungkin macam tu kot. Tak tahu. Siapa yang tahu korang komen bawah. Jom. Kita telah jumpa satu yang kembang nampaknya. Okay, tapi kita kena queue dulu bagi orang lain ambil gambar apa semua dulu. Masa ada video tu. Orang nampak agak mengah. Video foto tu. Tapi jumpa juga. Selalu tengok dalam social media ya, ataupun gambar-gambar dalam video. Sekarang ni kita tengok depan mata. Tapi umur aku dah 37 ni. First time. Dia sama macam tadi juga cakap, dia berkembang, dia bila dia kembang tu, dia akan buat satu tarikan bagi satu apa? Fungus Ya. Dia macam fungus, dia kat dalam ada macam dia macam lalat. Nampak tu ni. Tu kecil. Dia macam lalat. Okey, jadi dia akan ambil telur dekat Rafflesia ni, dia akan pindahkan telur ni kepada pokok-pokok lain. Jadi dia akan merebak lah. Membiak di pokok-pokok lain. Sebab tu ada banyak Rafflesia dekat sini. Okey. Jadi itu fungsi dia. Aku kan mula-mula ingatkan dia kembang ni untuk dia makan serangga. Rupanya bukan. Dia ambil tu, dia tanamkan dekat mana-mana. Tengok, itulah alam semula jadi. Dia orang kata ada dia punya kaitan-kaitan dia. Dalam tu pun sampel yang dia ada batang-batang macam tu dengan ada banyak bulu-bulu kat tepi tu. Aku rasa satu tumbuhan yang agak unik kat sini. Dalam hidung keluar. Kita mari tengok dekat hipos nah. Rafflesia ada keluar dekat hidung. Keluar. Tadi aku masuk lah, aku cium bau dia sebab Rafflesia ni ada bau kan. Cium lalat tu masuk dalam hidung. Ini Rafflesia yang lekat pokok. Ni lalat yang pindah telur tu memang. Tadi ente kau tunjuk ni. Ni. Dia jadi lalat-lalat ni yang akan pindahkan telur Rafflesia ni ke pokok-pokok lain untuk bagi dia membiak, bagi dia teruskan generasi dia, nampak? Jadi dalam dia ada bau yang untuk buat tarikan untuk lalat datang kat sini. Ni ada yang kecil, dia anak lah ni. Ya. Ini dia akan berkembang lebih kurang dalam 8 bulan lagi kan? 9 bulan. 9 bulan, okey. Dia start daripada ni 9 bulan dia akan berkembang. Okey, jadi 9 bulan lepas tu orang datang kau akan nampak dia berkembang pula. Tapi dia ada satu bau, dia macam bau. Ya, siapa? Dia macam bau apa? Siapa punya itu? Tak tahu nak uraikan bau dia. Macam bau, bukan bau bangkai lah, tak bau apa pun tak. So follow datang cium sendiri. Dia tak tahu bau apa. Hutan ni pun kita boleh jumpa lagi Red Bull punya tin Siapa yang buang ni tak tahu. Agak-agak lah masuk tempat macam ni, janganlah buang sampah dalam ni. Sakit hati tu. Kerap. Tu ada botol je bro. Sweetie kot. Okay, jadi kita hiking, kita dah tengok tadi Rafflesia apa semua tu. Dan aku rendam juga air kat sini, memang best. Sejuk gila air sini. Refreshing cow. Terbaik Cameron punya sungai. Ini bukan Cameron ni Kelantan kan? Ni Kelantan lah. Lokjing apa? Lodging Lodging Kelantan. Jom. Yes. Terbaik. Okay, jadi kita settle lah Rafflesia punya part. Okay. Tapi aku tak lalu jabatan gantung ni. Aku turun bawah aku mandi tadi. Okay, jadi aku rasa sini untuk lagi sempurna kan, korang bawa satu set baju lagi, rendam. Tu yang best. Okay, kita pergi next destination pula. Lancar. Jom.